plug dapur, water heater bahagian dapur, dengan apa kita panggil, dengan lampu bilik mandi tak ada supply. Okey, nanti kita akan check lah dekat DB box. Sekarang ni rumah pakcik ni menggunakan 3 fasa. Okey, kita akan check lah nanti. Okey, terbaik. Okey, alhamdulillah kita dah buka dia punya DB box. Bila kita check tadi, untuk supply daripada MCB ni semua okey, tak ada masalah. Okey. Punca dia adalah daripada dekat terminal soket plug, soket 13A. Dah cair. Okey. Okey, nanti kita akan sambung balik lah. Sambung kabel dia dah terbakar dah tu. Dan soket 13A pun kita akan tukar yang baru. Satu MCB kontrol untuk semua peralatan elektrik dekat tandas. Dekat dapur. Termasuklah water heater dalam bilik sana. Termasuk water heater dengan lampu tandas. Jadi kalau boleh kita showkan kepada customer untuk menggunakan bukan serentak lah. Maksudnya kalau nak pakai water heater jangan pakai benda lain. Okey. Yang ni kita akan sambung guna heat shrink, kabel link. Lepas tu kita akan tukar soket baru. Punca dia dekat sini. Okey, terbaik. Okey. Kabel dah jadi kerupuk dah. Hangus. Jadi tak boleh lah looping ni. Looping ni, kerja looping ni. Okey. Kita sambung dah pakai kabel link, heat shrink. Okey. Okey, alhamdulillah. Kita dah siap sambung. Okey, dah function semua dah. Okey, titik. Untuk TI semua dah function. Okey. Ini pun dah function. Ini pun dah function. Okey. Lampu kipas dalam bilik ni function semua dah. Sebab tadi pakcik dah buka, saya tak perlu buka lah. Minum air sikit. Okey, jadi settle masalah terbaik. Jadi untuk pendawaian macam ni tak elok lah looping, jadi perlu kepada sub DB bahagian sana. Kita akan tarik barulah kalau customer setuju. Okey, terbaik, settle.